جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kalau kau ada jin dalam tubuh badan anak Adam yang anggukkan kepala. Mau manjakan sikit. Kalau kau ada jin dalam tubuh badan anak Adam yang anggukkan kepala. Kalau kau ada dalam tubuh badan dia bercakap dengan dia. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau kau ada dalam tubuh badan Nurul bercakap dengan asli. Atau anggukkan kepala kalau kau ada dalam tubuhnya. Kalau kau ada dalam tubuhnya anggukkan kepala. Kalau ada anggukkan kepala. Ada? Kenapa kau ganggu Nurul? Kenapa kau ganggu Nurul? Kau sihir yang dihantar? Betul? Cakap. Kau sihir yang dihantar, betul? Betul tak aku tanya? Maira ni ke belakang. Maira. Kau sihir yang dihantar? Kau sihir pemisah? Atau sihir pembenci? Cakap dengan aku. Kau tak suka tengok laki dia? Kau tak suka tengok laki dia? Kau datang daripada mana? Kau datang daripada Ramlah? Atau kau duduk dekat Nurul? Kau cakap. Kau duduk dekat Nurul ke kau duduk dekat Ramlah? Kau duduk dalam budak ni. Kau jin daripada mana ni? Ada orang hantar kau lah. Orang hantar kau supaya kau benci suami dia, supaya Nurul benci suami dia. Habis yang buat Ramlah jadi marah tu sebab apa? Siapa yang duduk dekat Ramlah tu? Yang duduk dekat Ramlah tadi siapa? Kau yang buat semua jadi benci ni. Sejak bila kau dihantar? Sejak bila kau dihantar? Hei, mana boleh tak banyak? Okey, sekarang ni aku nak kau bertaubat dan tinggalkan tubuh badan Nurul. Boleh? Boleh tak? Aku nak bercerai dulu. Oh, kalau kau nak bercerai kau mati dah kan ni. Kalau dia bercerai kau nak buat apa? Kalau dia bercerai kau nak buat apa? Oh. Okey, betul. Aku buat elok-elok ni, aku tak marah, kau nak aku marah? Aku nak cerai. Kalau dia bercerai kau nak Bercerai kau nak buat apa? Itu aku aman. Oh, aman. Okey, musnahkan kau lah boleh? Musnahkan kau lah.